Kau tu, tengah buat apa? Oh, tadi I buat itu tangga punya lantai kan. Sekarang ini tiangnya. Aku kena polish. Lepas polish, I guna kain. Kasih gosok-gosok lah. So, dia polish to shine kan. So, ini beeswax. Okay, beeswax dia water repellent. Dan dia juga boleh remove minor scratches. Sikit-sikit punya hairline, punya scratch. Dia boleh hilangkan. Lepas tu dia premium quality. Premium quality ya? So apa-apa punya warna kayu light brown ke dark brown ke pun boleh guna kerana dia clear sahaja. So macam mana guna? Polish sikit, kasih sikit, lepas tu guna kain lap-lap. Senang je. Okay? So, jika you nak buat tangga ke, perabot kayu ke pun boleh guna beeswax ini. Jika minat beli, boleh tekan beg kuning untuk beli. Jangan lupa follow, like and share author. Bye-bye.